1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malagasila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.